tengok langit, tengok alam ni, kita rasa indah, cantik sangat dah. Tapi Allah cakap kita manusia ni adalah ciptaan terbaik dia. Tira tak tahu siapa yang patut dengar benda ni. Tira tegak hati je nak cakap macam ni. We are love. Kita ni adalah cinta. Sebab yang mencipta kita ni adalah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan kita ni dicipta dengan penuh cinta. Allah siap declare lagi yang kita ni adalah ciptaan terbaik dia. The most amazing spiritual being. Lahir daripada perut mak kita pun kita dah disayang, dimanja, ditatang, dijaga dengan penuh cinta. Tapi bila dah besar tu, kita rasa hilang cinta. Sebab manusia tinggalkan kita, orang tak nak kawan dengan kita, manusia khianat kita, kita rasa kita tak cantik, keluarga kita bercerai-berai. Dan perasan tak, all the causes adalah disebabkan dunia. So kalau hari ni hampa rasa hampa hilang cinta, kembalilah kepada fitrah kita. Sebutlah dengan penuh kesedaran, I am love. Saya adalah cinta. Sedang yang kita ni adalah cinta, penuhkan tangki cinta dalam diri kita dulu. Barulah kita boleh bagi cinta pada yang lain. So, thank you cinta sebab dah dengar video ni sampai habis. Assalamualaikum.